presentation produk. Tak ada lain. Presentation produk ni adalah untuk tunjukkan kita punya USP produk, kelebihan produk. Ini sahaja. USP produk, kelebihan produk untuk yakinkan yakinkan prospek berkaitan dengan USP produk kita. Okey. Apa yang you boleh kenakan di sini adalah kaedah rawatan. Saya tak pasti tahu tempat you all macam mana. Maksud saya, tempat you all menjual satu botol rawatan, contohnya rawatan 30 hari ke, 2 botol rawatan 50 hari, ataupun 2 bulan, 3 botol rawatan 3 bulan, semua saya tak pasti. Tetapi, saya yakin dan percaya, mesti you ada package-package dia yang mana tolong present package yang paling besar. Kalau masih tempat saya akan buat dalam bentuk kaedah rawatan. Kaedah rawatan, okey. Maksudnya, lepas habis dia fact finding tadi tu, okey, macam ni akak. Kaedah rawatan di ATR Global ni ataupun kaedah rawatan Blackpool ni macam ni. Proses pertama adalah untuk kita buat apa? Proses kedua adalah untuk kita apa? Proses ketiga adalah untuk apa? Dan kesemua proses ni akan komplit dan akak akan dapat menurunkan bacaan gula akak dan insya-Allah memerlukan masa selama 3 bulan untuk 3 botol. Contohnya, saya tak pasti, saya pasti dia punya produk macam mana. Tetapi kalau tempat saya mencakap ni, proses rawatan pertama adalah untuk memastikan apa dia. Kemudian proses kedua apa dia. Proses ketiga apa dia. Untuk lengkapkan ketiga-tiga proses ni kita perlukan rawatan selama 3 bulan. Yang mana dipanggil sebagai fast track treatment ke, dipanggil sebagai rawatan penyembuhan ke, dipanggil sebagai rawatan alternatif ke, ikut you. Package apa yang you nak berubat. Macam tempat saya sebagai contoh, package paling besar tu kita panggil rawatan fast track treatment. Package basic kita panggil package 2 botol je kita panggil package basic. Yang ni kita panggil package rawatan permulaan sebagai contoh. Apa-apa sahaja jenis ataupun package yang nak buat, yang pasti you perlu present kaedah rawatan yang macam mana supaya dia jelas kenapa dia perlu beli produk you. Kalau you cakap nak present produk saja, akak macam mana makan akak produk ni, insya-Allah bacaan gula akak turun. Dia tak tahu the value of your product dan macam mana produk you bertindak balas kepada tubuh badan mereka, dia tak tahu. Jadi make sure kaedah rawatan ini sangat penting. Saya tekankan untuk dekat USP product atau presentation, kaedah rawatan sangat penting supaya prospek you jelas dengan apa yang dia bakal beli. Okey, setakat ni ada soalan. Setakat presentation nombor 3, presentation. Jelas. Jelas Jelas? Jelas. Ada orang tak ni? Risau saya. Jelas. Okey, baik. Kaedah rawatan. Yang paling penting ketengahan USP produk. Okey, bila terang kaedah rawatan sebagai macam tu, yang paling penting, yang paling selepas habis you terang kaedah rawatan, akhir sekali sebelum masuk topik ataupun step nombor 4 itu handle objection ni, you kena tanya dia, akak jelaskan ataupun Cik Alia jelaskan dengan apa yang cuba Ika sampaikan, apa yang Ika presentkan. Cik Alia jelaskan. Jangan gunakan perkataan Cik Alia fahamkan, jangan. Sebab kalau saya pun, orang tanya saya faham tak, saya kurang suka. Seolah-olah orang tu sedang murid kita. Okey, that's why tanya dia akak jelaskan dengan apa yang Ika sampaikan, apa yang Ika beritahu, apa yang Ika ceritakan. Okey, sebelum itu, saya terjadi satu point kat sini. Kaedah rawatan. Sambil you bercerita tentang kaedah rawatan, make sure selitkan cerita. Make sure selit cerita kat sini. Sebagai contoh, sebelum nikah ada kes yang sama macam akak, bacaan gula dia 15. Pesakit Ika daripada Johor. Nama dia contohnya Cik Anis. Cik Anis sebelum ni dia sama macam akak, ada kolesterol, kencing manis tinggi. Tapi selepas amalkan ubat ni atau penawar ni, alhamdulillah bacaan gula dia turun sebanyak berapa selama 2 bulan. Kenapa kita menggunakan perkataan Cik Anis tadi adalah cerita ke sini. Kita selitkan cerita dekat kaedah rawatan kita supaya meyakinkan prospek untuk membeli produk kita. Okey? Dan last kali